Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi di forum Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADIM. Tajuk kita pada hari ini insyaAllah adalah tentang isu cabaran dan dakwah terhadap murid berpengetahuan khas. Pada hari ini kita bersama dengan dua panel yang sangat hebat. Lagi seorang handsome Dr. Negara, lagi cantik dan menawan. Setelah saya merupakan pengarah kreatif kita sendiri, iaitu Dr. Daniel Azwahi Muhammad Rasmi, dan yang kedua adalah Nur Alila Syahidah. Okay. Soalan pertama, Saudara Daniel, apakah isu semasa ini yang kompleks dalam dakwah kepada murid berpengetahuan khas? Terima kasih kepada saudara Mio. Sebelum masuk kepada isi, saya nak menekankan tagline untuk saya punya adalah Al-Haq dijulang, dakwah terbilang. Jadi terima kasih kepada moderator. Okey, jadi pada pandangan saya, isu itu bukan sekadar kekurangan guru. Sebab kan sekarang masalah macam mana kita nak ajar murid MDK, betul? Jadi tetapi juga antaranya ialah perkembangan dasar pendidikan, dasar kerajaan itu sendirilah mesti mempersebar luaskan dakwah. Dakwah ni orang kata bukan hanya sampai di masjid sahaja. Kita suruh kawan buat baik pun itu merupakan dakwah. Jadi dalam konteks ni, kita mindset kita jangan kata dakwah tu hanya di masjid sahaja. Dakwah tu berlaku di mana-mana tempat. Contoh yang saya boleh ketengahkan di mana contoh, kita baru habis kelas 1:30. Jadi macam mana kita nak ajak kawan kita untuk balik ataupun ke surau? Jadi itulah kalau kita ajak Wafi, jom kita ke surau. Itu dah dakwah. Okey, pandai. Okey, jadi konteks dalam murid autism ataupun ADHD ni, kita janganlah ceramah terlalu panjang dekat mereka. Sebab apa saya kata jangan ceramah terlalu panjang? Sebabnya mereka ni tidak boleh fokus terlalu lama. Dan pada pendapat saya, penceramah ataupun kalau kita nak tarik murid autism ataupun ADHD untuk dengar ceramah tentang Islam ni, kita mesti ada visual part kan, supaya mereka tu, wah, apa benda ni? Wah, apa benda ni? Contoh, tengok dalam kelas kita, ada BBM tu, ada BBM ni. So, kita kan KPPB dengan Ustaz Miki. Jadi, kita buat dua dalam satu. Kita dah buat ni, nanti kita buat poster untuk Ustaz Maliki, betul? Betul. Jadi, dakwah kita sampaikan tu walaupun simple tapi sampai. Gitu. Jadi, nak kata kat sini, bahan tu mestilah orang kata menarik lah. Sebab beza tau, audien. Kita, contoh kalau kita target audien tu murid berkeperluan khas, kita kena mesti buat lain daripada yang lain sikit lah. So, orang kata kat sini, nak dengan tak nak je, nak 1000 dalih, tak nak 1000 dalih. Tak nak 1000 dalih. Okey, maafkan saya. Okey, maafkan saya. Okey, maafkan saya pun ni baru lepas meeting tadi. Jadi saya ulang tagline tadi apa dia? Boleh ulang nama? Audien yang sangat penting sekali. Terima kasih kepada saudara Dato' Daniel tentang kepentingan berdakwah yang berkata terlibat dan dapat ditekankan bahawa dakwah perlulah dipelbagaikan, terutamanya untuk pelajar-pelajar
yang mempunyai masalah pembelajaran. Okey, seterusnya soalan kedua. Soalan ini, Syahidah, apakah pembaharuan yang boleh dilakukan dalam dakwah murid berpelakon asing? Okay, bila kita cakap tentang murid-murid MBK ni dan pendidikan Islam berdakwah, sudah jelas kebanyakan mindset murid-murid ni dah fikir pendidikan Islam ni kesan, tak menarik, betul tak? Betul. Jadi kita sebagai guru ni, kita kenalah applykan apa yang kemajuan teknologi zaman sekarang ni, dah IR 4 kan, dah nak masuk 5 dah. So kita kena applykan teknologi yang dah canggih ni sekarang dalam pendidikan ataupun dakwah dalam pendidikan Islam ni. Jadi banyak dah teknologi yang dah berkembang pada zaman sekarang kan, macam AI, macam lah AR, VR. Jadi kita ni semua tidak boleh tidak kena memanfaatkan teknologi ni untuk apa cakap, menarik minat, macam saudara Dina cakap tadi kan, untuk tarik minat murid ni untuk belajar. Jadi semua, tak kira umur, guru yang muda, guru yang senior, mana-mana guru pun yang tengah belajar, kena applykan teknologi ni dalam pendidikan dan pengajaran mereka. Sebab apa? Siapa kat sini boleh jamin yang dia ni dalam seharian tak ada pakai teknologi pun? Tak jamin. Sedangkan sini nenek kita pun pakai handphone, betul tak? Jadi nak cakapnya, kalau dia orang tak gerti, sebelum ni dia orang pun tak gerti pakai handphone juga. Tapi benda ni boleh belajar. Jadi guru ni memang sangat mainkan peranan yang tinggi ataupun yang besar dalam menarik minat murid-murid MBK ni lah, dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan teknologi seperti video animasi. Kalau video animasi, apa yang kita boleh guna? Aplikasi apa? Teknologi Flow. Tapi semua tu AI dan berbayar. Jadi boleh je kalau kita nak buat animasi sendiri menggunakan PowerPoint. Tapi tu complicated lah. Power tu dan sebagainya. Kalau tak ada duit, kalau nak kurangkan kos. Ada banyak lagi aplikasi interaktif, kuis online, audio zikir, kad visual, dan macam-macam lagi. Jadi, nak cakap kat sini, walaupun pendidikan Islam ni dianggap bosan, sebenarnya kita ni boleh ubah mindset murid-murid tu ke arah benda yang lebih baik. Itu dengan memanfaatkan teknologi dalam penyampaian dakwah Islam. Jadi ini selalulah dengan perkembangan pendidikan digital negara yang semakin diberikan perhatian oleh DPM. So guru-guru ni memang mainkan peranan besar. Okey, itu sahaja untuk saya. Okey, terima kasih saudari Syahidah atas perkongsian tentang betapa pentingnya teknologi yang sepatutnya digunakan oleh pelajar sekarang untuk lebih fikir. Seterusnya kita pergi kepada pusingan kedua. Kita mulakan dengan saudara Daniel semula. Okey, soalannya adalah selain akademik, apakah cabaran lain yang jarang dibincangkan tentang murid MBK? Okey, terima kasih kepada saudara Mion. Jadi selain akademik, okey, dalam falsafah pendidikan kebahasaan menekankan 5 aspek utama, JERIS, kan? So, kat sini kalau kata menekankan akademik more to intellect, but kita nak tekankan tempat tu juga. Contoh yang kita boleh tekankan kepada murid berkeluarga ni, emosi dia orang tidak stabil, betul? So kalau emosi tidak stabil, guru ni lah perlu sabar. Sebab sekarang kan Gen Alpha 6-7 kan. Gen Alpha 6-7 yang kadang-kadang orang kata hidup tak sama dengan kita. Saya pun Gen Alpha juga. Saya Gen Z. Saya Gen Z ni manja sikit tapi tak macam Gen Alpha lah. Okey, jadi apa yang kita tekankan, guru sendirilah perlu apa? Perlu tekun ataupun perlu sabar dalam menghadapi Gen Alpha ni. Sebab perangai diorang ni bukan apa, dia kan sekarang kan lebih kepada teknologi. Jadi kadang-kadang diorang ni rasa guru mengajar tu pun kata, aku boleh dapat benda ni kat rumah melalui phone. So kita kena macam mana kita nak how to interact the student. So benda tu main peranan dekat guru tersebut. Jadi dalam masa yang sama juga, orang kata murid MG lah, murid keperluan khas ni, dia kadang-kadang anggap kata wish macam mana aku nak fokus kat guru ni kan. So point dia kat sini mudah.
kita guru tu belum pelbagaikan cara mengajar, cara menyampaikan. Jadi guru pula perlu sabar dalam memahami emosi murid-murid. Contohlah ADHD, murid itu suka tutup pipa dia buat berbagai katak-katak kan. So apa tugas saya kena fikir macam mana saya nak kasih pipa dia diam. So tugas saya, maybe saya akan asingkan dia masuk ke murid MBK yang betul-betul kan, tak sambung aliran dana, ataupun saya boleh fokus dengan dia betul-betul supaya dia fokus saya. Contoh. Okey, itu sahaja bagi pendapat saya lah. Okey, terima kasih saudara Datuk kan atas kongsian tentang selain akademik, kita juga perlu ambil juga tentang 5 aspek utama selain daripada intelek. Okey. Soalan terakhir untuk saudara Syida, bagaimanakah dakwah boleh diperluas di luar kelas? Terima kasih. Jadi saya melihat satu pembaruan yang penting, iaitu dakwah ni berasaskan komuniti dan keluarga. Contohnya, ibu bapa sendiri kat rumahku, dia tahu, dia dah aware yang anak dia tu MBK. Jadi dia kena take action. Apa yang dia nak buat kepada anak dia. Contohnya, sediakan modul-modul di rumah, modul amalan, kena pantau anak-anak mereka. Lepas tu, kalau kita cakap dekat komuniti di sekolah pula, kita kalau tengok sekarang kan, ada banyak sekolah yang ada sekolah inklusif kan, ada PDI kan. Tapi, tak semua sekolah yang menyediakan kemudahan-kemudahan yang membantu kepada pelajar-pelajar PDI ni lah. Contohnya macam dekat surau tak ada tempat untuk MBK, tak ada palang semua. Jadi murid-murid ni pun dia rasa nak pergi surau tu macam tak payah, lagi susah nanti aku nak pergi kan, sebab tak ada benda yang memudahkan dia dekat sana. Jadi kerajaan ni kena take action lah, bagi bagi dana untuk memperbaiki infrastruktur sekolah. Selain itu, kalau komuniti pun macam program tipis kan, kadang-kadang ada buat program yang mulai bila Ramadan ke apa kan. Dan benda tu kita memang perlu melibatkan MBK. Tak boleh kita macam cakap maksudnya umum lah, dan kita ajaklah secara personal MBK tu. Kadang-kadang dia orang rasa macam low confidence, dan kita kenalah macam pujuk dia, ajak dia. Itulah cara kita berdakwah pada mereka secara personal. Kalau dalam tak rasa susah. Dan komuniti, itu yang saya fikir. Okey, terima kasih saudara Syida tentang orang-orang yang kekurangan. Komiti ni perlu ambil perhatian, dan keluarga juga turut memberi perhatian. Kita juga tentang sahabat Rasulullah, iaitu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan pemimpin, lalu Ibn Maktum bertanya kepada Rasulullah tetapi tidak dilayan, maka turunlah ayat Abasa wa Tawalla yang menunjukkan bahawa pentingnya kita mengambil berat tentang orang-orang yang memiliki kekurangan ini. Jelaslah bahawa dakwah terhadap MPPK ini adalah memerlukan pembaruan yang lebih kreatif, digital, inklusif dan melibatkan komuniti selari dengan perkembangan sistem pendidikan atas negara. Semoga kita menjadi semua jadi pendidik yang mampu mewarakkan Islam kepada semua murid tanpa adil dan cicit. Sekian, terima kasih. Kali terakhir, saya ulang. Alhamdulillah, dakwah berbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 13 minit. 13 minit. Oh,